Aries. Nak ke kanan atau kiri? National 11 sebelah belakang saya banyak facilities, banyak kedai-kedai juga. Maknanya dia pun belok ke Pasir Panjang. Berada di runway akan bergerak ke udara, insyaAllah. Terus meluncur laju meninggalkan Dublin, perlahan naik ke atas. Aries. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi channel saya Kamar Abdul, Hibiscus by Kama. Berjumpa lagi untuk episod yang terbaru. Saya baru memulakan kehidupan baru. Hari ini hari kedua saya di Lucan, di Ireland, nak mengantar isteri saya kerja. Pagi-pagi, jam 7 pagi. Suasana tenang saja. Gerimis hujan. Suasana suhu sekitar 8 ke 10 degree. Perhatikan pokok sakura di depan rumah saya ni. Setiap tahun dia akan berbunga. Mulai bulan 4 sampai bulan 9 luruh. Tapi warnanya akan bertukar. Ada tahun warna pink, ada tahun warna putih. Tahun ni warna putih. Perhatikan. Saksikan episod seterusnya Hibiscus by Kama. Bagi mereka yang belum subscribe, sila subscribe, like and comment. Nantikan cerita seterusnya. Baik, pagi ni Dr. Norma nak pergi. Macam inilah suasana jam Dr. Norma dengan kereta dia. Kereta kecil je, senang parking ada. Nak ke kanan atau kiri? Kiri mana ke Kodokit, kalau kanan masuk ke Piti. Ke kiri
Cuaca tak mengancam lah island sejak sekarang ni sampai winter. Cuaca sejuk, berhujan, berangin, gerimis. Walaupun tentu kita bersyukurlah apa yang ada, insyaAllah. Tengok perjalanan tuan rumah ke tempat kerja. Perhatikan, setiap bulatan roundabout kaunser akan hias. Dia tanam pokok-pokok, dia jaga, very good. Dia ada tim yang jaga pokok bunga, dibuangkan semua-semua. Kita akan menghala ke Cloud Docking. Saya nak tunjuk pada semua di Nuga ni ada satu kawasan baru dinamakan Klamburis. Sepatutnya Klamburis ni dia telah pun dibangunkan 10 tahun lalu. Plan saya tak terima surat 2005, tetapi oleh kerana kegawatan ekonomi mereka tangguh. Ini betul train station Kishore telah pun beroperasi. Train station yang akan menghubungkan Houston dengan kawasan-kawasan lain, Kildare dan sebagainya sampai ke Kok. Nampak tak pembinaan tengah rancak. 7 mile ada apartmen, kedai, rumah untuk mereka yang nak beli rumah. 7 mile ni antara kawasan yang bagus. Ada pelbagai choice, apartmen, ada townhouse, ada rumah teres sebagainya. Itu ialah kilang Pfizer, farmasi Pfizer. Sebelah sana tu juga kawasan-kawasan baru. Itulah kita tunjukkan untuk kedapan orang-orang Malaysia. Nampak? Bangunan sedang berlaku. Construction. Dublin, New West Town, 7 mile. Terbana baru, rumah tengah serancang. Kita ada engineer datang dari Malaysia yang juga bekerja di sini. Kita ada ramai tenaga-tenaga daripada Eastern Europe bekerja, peluang pekerjaan dan pekerjaan daripada penduduk luar island juga ada. Jadi suasana sesak dah mula sibuk. Nampak roundabout cantik. Sejak roundabout ni ada image tersendiri, pokok-pokok yang berbeza. Island ni kalau musim bunga bulan 4 ke bulan 9 the best time. Suhu sekitar belas degree, sedap lah. Pakai jaket kecil, jaket apa tu, nipis saja. Siang pun panjang. Bagi mereka yang datang Melaut Island, bulan 4 ke bulan 9 the best time. Summer, nice, warm. Di sana tu sebenarnya ada gunung Wicklow Mountain. Saya dengan isteri ada tunjukkan video sebelum ni. Kami selalu ke sana menikmati keindahan Wicklow Mountain. Tetapi hari ini sebabkan hujan, cloudy, gerimis sebagainya, tak nampak macam mana rupa Wicklow Mountain. Kalau ada matahari nanti saya tunjukkan. Ini area berhala ke Cloud Docking dan seterusnya ke tanah. Kita berada di jalan N7. Kejap lagi N7 ni National 7. N ni maksud National Road. Dia bukan motorway. Dia dua carriageway ataupun single lane National Road. N7 ke sana agak mahala ke sebelah barat island, ke Galway, Limerick sebagainya. Belakang sana mahala ke timur island, ke city centre. Jalan dah mula sesak. Pukul 7 kalau main nombor keluar before 7 okey sikit, tapi after 7 akan menghadapi jam yang teruk. Nampak? Kenderaan musuh masuk ke bandar, ke area bandar daripada arah barat island. Jalan ni akan menghubungkan Kildare dan seterusnya. N7 National 7. Kita akan berjumpa dengan M50 motorway 50. Kejap lagi. Baik, kita akan join N50 daripada N7. Nampak tak signboard? Ke sana parking, park and ride. Kemudian motorway M50 melintang daripada selatan ke utara. Dia ada join dengan N7 mahala ke bandar. Kemudian di sebelah kanan turn right untuk southbound, yang turn left untuk northbound. Terus tu mahala ke city centre,
Inchikov, Kodok dan sebagainya. Jalan bergerak. Kalau belah kiri ni memang slow sebab menghala ke motorway. Kita tengah-tengah ni menghala ke Southbourne. Kanan yang paling laju menghala ke City Centre. Inilah suasana peak hours morning ride daripada rumah ke tempat kerja Menomah di St. Vincent Hospital, sebuah hospital kerajaan dan juga private yang terkenal di sebelah timur Dublin, South Dublin, St. Vincent Hospital. Walaupun sibuk, island ni taklah sesibuk Malaysia. Malaysia lagi sibuk. Island ni negara kecil saja, penduduk pun 5-6 juta saja. Tetapi kesibukannya juga terasa di kawasan-kawasan tertentu lah. Sekarang kita akan join M50. Saya tunjukkan di hujung sana ialah menghala ke utara, ke airport, Belfast dan sebagainya. Kita akan nampak sedikit. Cuma itulah, cuaca tak begitu baik, hujan. Nampak deretan kenderaan daripada utara ke selatan. Very slow moving. Suasana pagi di island. Dari M50 kita telah keluar. Kita join N11, National 11. Sebelah belakang saya menghala ke selatan, ke Wicklow sebagainya, dan ke utara City Centre. Inilah suasana N11 waktu pagi, National 11. Jalan ni sentiasa sibuk. 2 carriageway, bas, ada lana bas. Lana bas ni maksudnya line bus. Lana tu line bus dan 2 line kenderaan. Jalan yang sentiasa sibuk. Hospital St. John untuk Psychiatric Hospital sebelah kanan saya. St. Vincent tempat Datuk Norma kerja di hadapan sana. Setelah hampir 1 jam berjaya juga Menomah sampai ke hospital. Ya, 1 jam 45 minit. 1 jam 45 minit, sorry. Dia akan parking stop. Sana ialah hospital untuk public, St. Vincent Hospital. Yang ini untuk private. Dua dihubungkan melalui jalan terowong bawah tanah. Itulah sampailah ke St. Vincent Hospital. Mari kita tengok jauh bangunan St. Vincent Hospital. Di sana ialah St. Vincent Public dan St. Vincent Private Hospital sebelah kiri. Kita akan masuk parti. Ada 7 tingkat. Ramai staf-staf Asia, doktor Pakistan, Malaysia, nurse, ramai Filipina sebagainya, India yang berkhidmat di hospital ni. Masuk parking dan insyaAllah Datuk Norma akan bekerja sehingga pukul 8 malam insyaAllah. Wicklow Mountain. Saya nak kongsikan perjalanan di M50, Motorway 50 di Dublin Island. Di hujung sana, di belakang saya, jalan menuju ke utara, ke Belfast, dan di depan sana jalan M50 menghala ke selatan. Sana barat, selatan, timur bandar Dublin. Yalah. Turki besar. Turki besar. Turki kalau satu Dubai besar. Baik, dah landed Qatar Airways dan berada di Doha Airport. Doha Airport ni tak besar.
tak seperti Istanbul ataupun Dubai ataupun Abu Dhabi. Ada food court, pelbagai makanan. Ada chai tea, nampak tak? Karak tea 12 QAR, sekitar €2.90. Chai tea masala, cuma dia tak ada rasa cardamom ataupun ginger. Kemudian ada Costa Coffee, ada Giraffe, ada Slicey dan ada Japanese food. Japanese food tak ada teppanyaki. Mr. Ahmad AI by Sushi, teppanyaki dia tak jual kat sini. Tak seperti your restoran, dia ada teriyaki saja. Dia kata tak tahu mengapa management tak buat teppanyaki. Okey, inilah Doha Airport bagi mereka yang belum pernah sampai di Doha. Ibu negara Qatar, sebuah negara kecil tapi kaya, negara minyak. Dia kecil saja, seperti Brunei, Singapura, kecil tapi dia kaya. Kalau pekerja-pekerja dia pun tak ada orang Arab. Pekerja-pekerja dia semua orang asing, kebanyakan daripada South Afrika, Tanzania, Kenya sebagainya. Dia ada pelbagai free tax coklat, tapi coklat dia mahal sangat. Okey, kita tengok berapa dijual coklat. Baik, dah dapat dah gate C22. Saya berada di area A dan gate itu adalah gate C. Kalau mereka yang pernah ke Qatar Airways Doha, teddy bear ni memang menjadi petunjuk. Masih lagi kekal di sini, duduk teddy bear besar warna kuning. Itu B, sana kawasan C and D and E. So kita akan pergi ke C22. Okey, untuk ke C22 kita perlu melalui eskalator dan juga train. Train ke sana bawa kita. Saya berada di kawasan C. Rupanya kawasan C ni happening. Banyak facilities, banyak kedai-kedai juga. Dan ada taman, ada air, mak. Air turun daripada saya tak pernah sampai kawasan ni. Kawasan C di Doha Airport ni. Ada replika gajah, rusa, orangutan sebagainya. Dan sana kawasan ini. Wow. Tengok. Menarik. Sudah pun sampai dan kita akan ambil aerotrain untuk ke Malaysia, insyaAllah. Sana KLIA. Sudah menunggu bed. Belum sampai. Alhamdulillah, selamat sampai ke KLIA Ratu Hall. Suasana tak lebih sibuk, tak ramai sangat. Sekarang menunggu KLIA TBS. Alhamdulillah, Rashid tapi dapat juga cash. Sunny Express 545 ke Kiti. InsyaAllah akan sampai sekitar 2 tengah malam. Beristirahat di Gambang Timur RNR. Alhamdulillah sampai dah. Suasana lengang sekitar jam 12.40 malam. Hatta turun ke terbang, jumpa orang setiawan ni, Mr. Zul. Ajak makan, dia bawa ke sini, Rupanya tempat ni famous tak? Nasi lemak apa kadah?
tempat ni pernah datang dengan Mek Nomah hari tu. Happening lah, nasi lemak dan sebagainya. Tapi sekarang ni pukul 1 pagi tak ada lah. Apa sangat. Ni dekat Pasir Panjang. Ada teman ajak Zul bakal lah sate. Katanya sate mana ada, dah tutup. Tengah malam, Kata bapanya dia pun belok ke Pasir Panjang. Jumpalah tempatnya. Nah, kena nasi lemak. Awak kalau boleh tak nak makan nasi dah. Makan je lah, ada. Makan je lah. Apa dia? Paru dengan kerang. Mau apa? Telur dengan sambal. Allah, ini orang kampung betul ya. Tak boleh dah. Malang sungguh di hadapan rumah saya ni. Saya dapati sampah dibuang merata-rata. Saya tahu ada kumpulan anak-anak muda yang malam-malam akan lepak di kawasan ni. Saya tak ada 5 minggu, bila saya balik macam ni jadinya. Astaghfirullahaladzim. Allah musta'an. Saya akan bersihkan sampai bersih sebaik-baiknya. Alhamdulillah, setelah lebih 1 jam saya bersihkan mengutip sampah daripada hujung sana sampai ke bawah-bawah tu, sampai ke atas tu, sampai ke hujung sini. Hujung sini. Semua sampah telah pun dikutip dan ada 2 bekas, satu plastik sawit tu penuh, satu lagi ada besin. Jadi kawasan dah dibersihkan. Dah tahu dah siapa yang selalu lepak mengaku tadi, dan diberitahu oleh salah seorang penduduk kampung. Mereka lepak kat sini dan sampah bertaburan selepas tu. Ini sangat tak bagus. Tidak ada kesedaran sivik yang perlu kita betulkanlah keadaan ni, InsyaAllah. Selepas dibersihkan, kawasan cantik kembali, tidak ada sampah.